Pernahkah anda terfikir, adakah benar orang Melayu sudah sampai ke benua Amerika sebelum Columbus pada tahun 1492? Kita semua diajar bahawa Columbus lah yang pertama menemui dunia baru. Namun, terdapat pelbagai teori yang mendakwa pelaut Melayu sudah pun mengharungi lautan Atlantik dan sampai ke benua itu lebih awal. Dalam video ini, kita akan bongkar bukti-bukti, teori dan pandangan ilmiah untuk mencari jawapan sama ada ini sekadar mitos atau ada kebenaran yang disembunyikan sejarah. Teori Melayu sampai ke Amerika sebelum Columbus bukanlah sekadar cerita kosong. Beberapa penulis dan penyelidik bebas, termasuk sebahagian sejarawan dari Filipina dan Indonesia, mendakwa bahawa pelaut Nusantara sudah pun menjejakkan kaki di Amerika Selatan. Terdapat rujukan dalam catatan penjelajah Sepanyol dan Portugis abad ke-16 yang kononnya menyebut kewujudan pelaut berkulit sawo matang dengan kapal yang unik di pantai barat Amerika. Ada juga yang merujuk kepada laporan Alfonso de Albuquerque tentang jaringan maritim Melayu yang sangat luas, dari Madagaskar hinggalah ke Lautan Hindi, yang membuka kemungkinan untuk mereka mengembara lebih jauh. Para penyokong teori ini sering memetik persamaan budaya antara masyarakat pribumi Amerika dan bangsa Melayu Austronesia. Misalnya, terdapat corak tatu tertentu, gaya seni ukiran pada perahu serta teknik pertanian tebas dan bakar yang mirip dengan budaya di Nusantara. Dalam kajian linguistik perbandingan, ada dakwaan bahawa beberapa istilah dalam bahasa kaum pribumi Amerika Selatan mirip dengan bahasa-bahasa Austronesia, walaupun ini masih sangat kontroversi dan tidak diiktiraf dalam kajian arus perdana. Apa yang membuat teori ini lebih menarik ialah kemampuan kapal Melayu pada zaman dahulu. Kapal jong dan perahu besar Melayu terkenal sebagai antara kapal terbesar dan paling tahan lasak di Asia Tenggara. Kajian oleh Profesor Pierre-Yves Manguin mendapati kapal jong boleh membawa muatan beratus tan dan direka untuk pelayaran lautan terbuka. Bukti arkeologi menunjukkan pelaut Nusantara sudah sampai ke Madagaskar sejak 1500 tahun dahulu, yang membuktikan kemampuan mereka menyeberangi Lautan Hindi. Jadi, adakah mustahil mereka boleh terus ke arah barat sehingga ke benua Amerika? Satu lagi unsur yang sering dikaitkan ialah peta-peta lama seperti peta Piri Reis pada tahun 1513 yang menunjukkan garis pantai Amerika Selatan dengan sangat terperinci sebelum diterokai sepenuhnya oleh Eropah. Ada yang mendakwa bentuk kapal pada peta ini menyerupai jong atau kapal Asia Tenggara. Namun kebanyakan pakar kartografi menyatakan peta ini lebih banyak berdasarkan maklumat pelaut Eropah dan Arab dan tiada bukti konkret mengaitkannya dengan Melayu. Majoriti pakar sejarah, termasuk Profesor Anthony Reid dan Profesor Linen Andaya, berpendapat bahawa tiada bukti arkeologi atau dokumen rasmi yang menyokong teori pelaut Melayu sampai ke Amerika sebelum Columbus. Walaupun kemampuan pelayaran Melayu sangat hebat, tidak ada penemuan artifak Melayu di benua Amerika yang boleh mengesahkan teori ini. Para akademik menegaskan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam naratif pseudo sejarah yang tidak berasaskan bukti kukuh. Jadi, benarkah orang Melayu sudah sampai ke Amerika sebelum Columbus? Setakat ini, teori ini kekal sebagai hipotesis menarik tanpa bukti yang meyakinkan. Namun, ia tetap mengingatkan kita bahawa pelaut Nusantara memiliki warisan maritim yang hebat dan layak dikaji dengan lebih mendalam. Jika anda ingin terus mendalami rahsia sejarah Melayu, jangan lupa tekan subscribe dan tonton juga video kami tentang manuskrip Melayu tua yang dirampas penjajah. Mungkin di situlah tersimpan jawapan sebenar yang kita cari.